Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Azlini serta rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan inovasi bertajuk Inovasi Modul Literasi Digital untuk golongan asnaf dan B40 bagi mengurangkan jurang digital. Pada era digital masa kini, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan, pekerjaan, ekonomi dan kehidupan harian. Namun begitu, masih ramai golongan asnaf dan B40 yang tercicir daripada arus pembangunan digital akibat kekurangan akses internet, peranti dan kemahiran teknologi. Oleh itu, inovasi kami dibangunkan bagi membantu golongan ini meningkatkan literasi digital supaya mereka lebih berdaya saing, yakin dan mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Antara masalah utama yang dikenal pasti ialah kekurangan kemahiran ICT dan literasi maklumat dalam kalangan golongan asnaf dan B40. Ramai yang hanya menggunakan telefon pada masa kini untuk komunikasi asas seperti WhatsApp dan panggilan video saja. Namun, mereka kurang mahir dalam menggunakan aplikasi pembelajaran, perbankan digital dan platform pekerjaan. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah akses internet yang lemah dan kekurangan peranti digital. Ada keluarga yang berkongsi satu telefon pintar saja untuk beberapa orang anak. Situasi ini menyebabkan jurang digital semakin melebar dan peluang pendidikan serta ekonomi mereka semakin terhad. Inovasi ini ialah meningkatkan kecekapan dan keyakinan literasi digital golongan asnaf dan B40. Melalui model ini, peserta dapat mempelajari kemahiran asas seperti penggunaan komputer, aplikasi komunikasi digital dan keselamatan cyber. Selain itu, inovasi ini juga bertujuan memastikan golongan sasaran mendapat akses kepada perkhidmatan penting seperti pendidikan, bantuan kerajaan dan peluang pekerjaan secara dalam talian. Secara tidak langsung, inovasi ini mampu membantu mengurangkan jurang digital dan meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat. Cadangan inovasi pertama ialah Pusat Pembelajaran Digital Bergerak atau Mobile Digital Learning Hub. Inovasi ini menggunakan van atau bas mini yang dilengkapi dengan komputer reader, internet dan projektor untuk menjalankan kelas digital terus ke kawasan komuniti seperti PPR, kampung dan sekolah. Pendekatan ini lebih fleksibel dan mudah diakses oleh golongan luar bandar, warga emas serta keluarga B40 yang sukar mendapat akses pembelajaran teknologi. Melalui program ini, peserta boleh belajar asas komputer, keselamatan cyber dan penggunaan aplikasi digital secara praktikal. Inovasi kedua ialah modul literasi digital interaktif berasaskan gamifikasi. Modul ini menggunakan elemen permainan seperti kuis, ganjaran, tahap pencapaian dan cabaran digital supaya pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Pendekatan gamifikasi dapat meningkatkan motivasi peserta terutama remaja dan pelajar daripada keluarga B40. Selain itu, penggunaan video animasi dan simulasi interaktif membantu peserta memahami teknologi dengan lebih mudah dan efektif. Seterusnya, inovasi ketiga ialah program Mentor Digital Community. Program ini melibatkan mahasiswa universiti, sukarelawan dan pekerja sosial sebagai mentor digital kepada komuniti asnaf dan B40. Mereka akan membimbing peserta menggunakan aplikasi kerajaan, platform pendidikan, e-wallet dan perniagaan atas talian. Pendekatan mentor komuniti ini penting kerana peserta mendapat sokongan secara terus dan lebih yakin untuk belajar teknologi tanpa rasa malu ataupun takut. Inovasi terakhir ialah platform e-pembelajaran percuma mesra asnaf dan B40. Platform ini menyediakan video pendek, nota ringkas dan latihan interaktif yang mudah difahami serta boleh diakses secara percuma melalui telefon pintar atau komputer. Platform ini menggunakan data internet yang rendah supaya lebih mudah digunakan oleh golongan sasaran. Melalui inovasi ini, golongan asnaf dan B40 dapat belajar secara fleksibel mengikut masa dan kemampuan masing-masing. Seterusnya, elemen agama dan nilai kerja sosial. Keistimewaan inovasi kami ini ialah pengintegrasian elemen agama dan nilai kerja sosial dalam modul literasi digital.
Inovasi ini menerapkan nilai seperti amanah, ihsan, ta'awun dan etika penggunaan teknologi supaya masyarakat menggunakan media sosial dan internet secara berhemah dan bertanggungjawab. Selain itu juga, inovasi ini juga menekankan nilai keadilan sosial, inklusif dan pemberdayaan komuniti agar tiada golongan yang dipingkirkan daripada pembangunan digital negara. Pendekatan ini bukan sahaja melahirkan masyarakat yang selik teknologi tetapi juga mempunyai nilai moral dan kesedaran sosial yang tinggi. Secara keseluruhannya, inovasi model literasi digital ini mampu memberikan impak besar kepada golongan asnaf dan B40. Antara impaknya ialah peningkatan kemahiran digital, peluang pendidikan, kesohanan dalam talian dan keyakinan diri peserta. Malah, inovasi ini juga dapat membantu masyarakat menjana pendapatan melalui platform digital serta mengurangkan kadar kemiskinan digital. Kesimpulannya, inovasi ini bukan sahaja merapatkan jurang digital tetapi juga menjadi pemangkin kepada pembentukan masyarakat yang lebih berdaya saing, inklusif dan bersedia menghadapi era revolusi